Next, saya nak bercerita tentang mental preparation, risk preparation and training. So, ini adalah 3 tunjang kepada mana-mana event sebenarnya. Tapi saya nak menceritakan 3 tunjang ni terutama dalam dunia trail run. So, bagi saya yang pertama adalah berkaitan dengan mental preparation. So, mental preparation and training ni saya boleh dikatakan agak berkaitan ataupun agak related lah kan. So, bila korang nak menyertai satu event, korang kena fikir korang punya kemampuan diri tu sendiri. Sebab bagi saya, kalau korang tak cukup training, korang tak mampu untuk menghabiskan larian tu dengan baik. Jadi saya boleh katakan mental preparation and training ni dua benda yang berkaitan lah kan. Bila saya sebut mental akan kaitan dengan training. Jadi saya nak beritahu korang kena tanamkan azam once korang masuk ataupun korang dah register event, korang kena ada 1% untuk training yang cukup bagi korang menghabiskan event tersebut dengan baik. Sebenarnya kalau korang tak training pun, korang boleh je nak berlari ketika event tersebut. Tetapi possibility mungkin korang akan do not finish, DNF, istilah yang agak famous dalam dunia larian. Jadi korang akan tak mampu untuk habiskan. Jadi korang akan macam korang separuh jalan ke ataupun dah tinggal suku ke, tapi korang tak mampu. Mungkin korang punya kaki dah cramp, korang punya mental dah breakdown kan. So dia berkaitan lah training dengan mental. Jadi bagi saya, korang memerlukan training yang tough, training yang membuatkan korang ni menjadi lebih bertahan untuk mana-mana keadaan, mana-mana masa sekalipun. Yes, saya pun sejujurnya saya berasa saya punya training sekarang pun masih tak cukup. Saya walaupun saya rasa macam saya buat itu, saya buat ini, tapi bagi saya kena buat lebih lagi supaya saya dapat habiskan larian Pinion Skyridge ni terutamanya dengan lebih baik. Sebab mungkin saya punya kekurangan adalah kepada strength. Jadi saya punya peha agak fragile lagi sekarang. Saya sendiri berpendapat saya kurang kepada weightlifting or gym or workout sebagainya. Jadi benda-benda tu bagi saya dia agak membebankan, tak best, apa lagi, cepat membosankan. Jadi saya memilih untuk kurangkan buat benda-benda macam tu. Tapi the problem is semasa saya event lah kan. So bila kita masuk event, kita tak prepare betul-betul kita punya body ni, kita punya mental training kan. Jadi disebabkan itu, saya punya larian tersebut saya mudah rasa nak cramp. Saya dah rasa macam kaki saya bagi signal yang okay, kalau aku paksa sikit ni mungkin cramp. Jadi saya akan slow down, saya akan banyak relax. Jadi problem ni adalah masa saya akan jadi lebih panjang. Ataupun lebih teruk lagi, mungkin saya ngam-ngam ke habis dalam cut off time, COT yang disediakan atau diberikan. Jadi kalau korang mana-mana event korang nak masuk, korang kena set mental korang kuat, korang kena susun jadual training korang yang lebih baik, korang kena paksa juga untuk buat training. Yes, kalau sebut pasal training ni memang semua orang malas. Semua orang memang tak nak proses sebenarnya. Itu secara mudah kan. Mana ada orang suka training setiap hari kan. Lepas tu buat itu, buat ini. Apatah lagi buat yang benda yang kita tak terbiasa. Itulah benda yang lebih orang benci kan. So bila kita buat benda yang tak biasa ni, menyebabkan benda tu susah. Benda tu
macam ketahanan mental tu tercabar kan. So ketika buat benda susah, benda tak seronok, benda yang kena buat walaupun tak ada mood, itulah membuatkan mental kita lebih kuat. Jadi training dengan mental preparation, your mindset, memang dua benda yang berkaitan lah. Itu cara yang saya faham berkaitan dengan mental preparation and your training. Training ni juga lebih bagusnya korang membuat training seumpama korang bertanding. Basically di macam ni. Kalau korang nak berlari sejauh 30 km, korang dah terbiasa dengan 30 km. Korang dah macam, bukanlah nak kata terbiasa tu korang boleh berlari 30 km setiap hari. Tapi contohnya, 1 minggu 30 hari tu ada dalam korang punya training. Jadi bila korang masuk dalam event kan, korang berlumba dan korang perform on that day, korang dah terbiasa. Korang punya kaki pun sudah macam okay, dan benda ni dah biasa aku buat, so tak mudah cramp. Sebabkan tu lah. Jadi korang kena ada satu susunan training cantik lah. Ataupun lebih baik lagi korang pilih satu tempat yang lebih mencabar daripada tempat korang event tu. Contohnya event tersebut elevation dia 1,000. So korang training elevation pada 2,000 or 3,000 bahkan. So itu logik je kan. Cuma korang kena cari tempat lain lah. Jadi kalau tempat tu tempat yang lebih susah daripada tempat event, so basically korang akan perform. Mungkin korang tak target menang, mungkin korang tak target podium kan. Tapi at least you do the best for yourself kan. At least kita boleh buat personal best or PB kan untuk diri sendiri. Contohnya macam 30 km yang saya masuk ni, kalau nak menang semestinya di bawah 5 jam. Tapi at least kalau kita boleh buat 6 jam sikit pun dah bagi tahu okey lah kan. So itulah kita punya training tu menguntungkan diri kita pada hari akan datang. So last is about race preparation. Race preparation ni bagi saya bukan berkaitan dalaman sangat. Dia berkaitan dengan luaran. Maksud saya korang punya pakaian, korang punya kasut, dan korang punya any energy sources or makanan yang diperlukan lah kan. Maksud saya macam korang nak bertanding, korang perlulah pilih pakaian yang korang rasa selesa. Korang rasa pakaian tu kalau korang berpeluh macam mana sekalipun, keadaan macam mana sekalipun, korang rasa pakaian tu tak mengganggu korang punya concentration korang terhadap running tersebut. Macam tu lah. Macam contohnya, korang ni memang nak berlari lusa kan. Janganlah korang tiba-tiba beli baju baru yang tak biasa korang pakai. Mungkin boleh je baju baru yang korang dah biasa pakai. Mungkin dengan jenama dia, kain dia, korang dah terbiasa. Tapi kalau jenama tu jenama baru, ataupun jenama tu baru korang nak pakai, ataupun apa lagi, benda yang tak terbiasa lah kan, benda yang janggal ataupun yang ganjil dalam hidup korang, baru korang nak try masa-masa nak event tu. Itu problem lah. Especially kasut. If korang ni memang ada banyak kasut korang untuk trail pun dah ada mungkin 5 pasang kan. Korang ada banyak sangat. Tapi korang biasa pakai, kebiasaannya 2 sahaja atau 3 sahaja. Yang 2 lagi tu jarang-jarang. Sebab mungkin tak best ke apa kan. Dan disebabkan korang tengok baju yang event tu sama dengan korang punya kasut yang korang jarang pakai tu sama kan. Jadi korang memilih untuk pakai kasut yang jarang korang pakai. Problem lah. Problem apa? Sebab mungkin keselesaan korang. Mungkin korang tak biasa pakai, tak selesa, korang boleh dapat injury, korang boleh blister dan sebagainya. Jadi dia menyebabkan korang punya performance tu tak cantik. Padahal korang ni memang ada perform lah.
korang punya training cukup, korang punya mental kuat, tapi ganggunya korang punya pakaian ni menyebabkan korang punya performance pun turut terganggu. Itulah problem. Jadi korang kena ada satu persiapan yang cantik untuk event sahaja. Jadi jangan kacau. Mungkin kasut yang korang mesti pakai tu kotor kan. Mungkin malam tu korang boleh just bersih-bersihkan untuk nampak cantik sikit. So itulah saya boleh simpulkan antara preparation ialah mental, training dan risk preparation itu sendiri. So korang kalau nak masuk event, preparation is the most important lah. Sama ada preparation tu dari segi long term or short term. Maksudnya short term ni dalam seminggu, dalam apa lagi, dalam beberapa hari. Dan tambahan, korang masa sebelum beberapa hari untuk event tu, korang janganlah membuat training yang berat-berat ataupun training yang high intensity kan. Sebab time tu badan korang kena rehat dah. Badan korang dah kena satu fasa untuk dia recovery. Dia akan baiki sel-sel tisu yang perlu dan dia akan kembalikan semula tenaga asal badan korang. Untuk korang ada secukupnya energi untuk event tersebut. Jadi korang sebelum berlari tu korang dah relax. Korang tak perlu nak buat kerja-kerja berat ke apa ke. Korang just mungkin easy or light workout je korang buat. Thank you.